Ada banyak sangat soalan berkenaan pokok ni. Beli kat mana? Pokok apa? Bila kata diawet, ramai pula yang pelik. Kenapa daun tu tetap hijau Yang ni asalnya pokok hidup, dah diawet dan dah belasan tahun pun dia duduk dekat dalam rumah ni. Daun ni daun plastik, mana maunya daun asal tu kekal je tak luruh kan. Pokok ni bila dah betul-betul kering, ranting-ranting dia yang halus tu pun jadi keras sangat-sangat. Buktinya gantung baju yang berat ni pun dia okey je. Ramai yang nak tahu ni pokok apa kan? Jom nak tunjuk sikit jenis pokoknya. Tapi kena jalan-jalan dululah sebab pokoknya tu ada kat rumah jiran. Macam ni lah suasana pagi-pagi, nyaman je telinga. Okey, dah sampai. Yang ni lah pokok dia. Sebenarnya dah lupa dah nama pokok ni. Tapi kata wak Google, nama dia pokok bunga melo susu. Kiranya ni lah dia cucu cicit pokok yang arwah mak tebang dulu. Cara nak awet pokok ni sangatlah mudah. Mula-mula kena tebang lah dulu kan. Lepas tu terus simpan dalam suhu bilik. Selama dalam proses pengeringan, jangan bagi dia kena cahaya matahari walau sikit pun. Bila dah kering, spray cat clear. Simple je kan, tak payah susah payah sangat pun. Okey dah lah, penat dah jalan-jalan, jomlah kita balik.